Okay guys, hari ni kita akan unboxing satu barang baru. Saya baru dapat tadi. Mana pisau? Secara jujurnya saya pun tak sure ini barang apa. Lagi mari kita lihat dahulu. Siap ada dapat duit raya. Bukan. Ini resit. Wah, mantap guys. Turun kejap. Kita akan cuba bawa keluar and yes. Walau guys. Tada. And mari kita lihat dekat sini. Walau guys. Sangat-sangat besar hamper yang saya dapat kali ni. And kalau kita tengok dekat sini, kita nampak yang bagi ni adalah Tumuras X Selamat Hari Raya daripada MAXC. Nampak kan ni dalam banyak-banyak exchanger. Untuk raya hanya MAXC saja yang bagi. So let's say kalau right now kita nak review, tengok apa ada dekat sini. First kita ada waffle cheese, saya pun tak tahu apa kan. So kat sini ada premium date, ada peanut cookies. Kat sini ada macam Ferrero Rocher tapi dipanggil sebagai Barfula. Saya pun tak tahu apa. This is a Ferrero Rocher. Fruit cake. Ni jam kot. Jam apple, durian, coklat dan juga ada satu air. Yang penting air dia halal kat sini guys. Dan ada satu lagi kat belakang ni. Ada Elmer London. Tak silap saya. Ini merupakan tahun keempat saya pakai MAXC and to be honest saya memang still active trading dekat MAXC disebabkan oleh fee. Tak kira spot ataupun features ataupun nak transfer kepada blockchain lain, memang MAXC paling murah and paling mudah nak guna.